Okey, bang. Okey. Dah lalang abang kat sini. Nanti kan saya teringat-ingat pula nak tanya abang cerita seram ke macam tu. Okey. Cerita seram ni kalau abang ada? Bagi saya lah, saya ni tak adalah rasa seram kan. Tapi mungkin orang lain tu merasakan benda tu seram. Okey. Saya biasanya akan bawa motor. Saya akan pergi ke tempat location dia bawa motor kan. Biasanya location-location yang agak keras, seperti di Balai Polis Lama Gombak. Ni location yang keras lah. Dan orang kata Hulu Yam. Hulu Yam kalau boleh jalan dekat jalan tu, bayangkan malam saya kena pergi datang pukul 2 pagi, 3 pagi. Buat apa pergi Hulu Yam bang? Shooting lah. Shooting kat sana? Shooting kat sana. Sebab abang sana seorang lah? Kalau biasanya dia ada kawan-kawan semua naik kereta. Saya naik motor. Saya memang jenis suka naik motor. Saya pergi shooting kat orang kata Johor pun naik motor. So saya suka, walaupun orang kata nak bagi rana kat saya, walaupun saya dapat watak utama ke apa kan, saya kata tak apa, saya suka naik motor sebab senang nak pergi gym. Saya tak suka susahkan orang. Saya asalnya memang susah. So saya takkan nak suruh, kau beli ayam aku boleh? Tak boleh. Biar saya beli sendiri. Beli ayam saya pergi gym sendiri. So senang. Biar saya buat yang tahunya, kalau kau suruh aku datang pukul 12, aku sampai pukul 12. Kau jangan tahu benda lain. Itu je. So saya suka bawa motor. So bila saya bawa motor ni biasalah kan. Bila balik 2-3 pagi ni kan, dekat Hulu Yam ni, dekat ni Hulu Yam yang paling rasa keras sikit lah. Paling rasa keras lah. Hulu Yam dengan Balai Polis Lama tu normal. Bila jalan naik Blue Roma tu biasalah. Naik Blue Roma tu biasalah dengan genting sepah yang jana baik tu. Itu pun sama. Yang bestnya bila yang kat genting sepah saya berlakon cerita persepsi sebagai budi. Untuk Scope Production. Balik tu saya rasa ada benda tumpang. Benda tu biasa lah bro, tempat dia kat Genting Sepah lah, tempat dia kita pandang pun dia macam kain putih. Kita macam benda tu tak menjadi igawan saya sebab minna jin terwanas. Dalam Quran pernah cakap kita dengan jin ni berkongsi. Berkongsi tempat ni tempat dia. So hutan memang tempat dia. So kita lalu tengah malam. Siapa suruh? Orang kata sebab kita nak balik Sorang pula. Memang kita naik motor sorang. Bawa motor sorang pun. Yang bestnya besoknya saya shooting tempat yang sama. Tempat yang saya lalu tu juga tanah runtuh. So tanah runtuh kat situ. Tanah runtuh kat situ. So hari yang saya lalu tu mungkin ada tanda-tanda lah. Saya pun tak tahulah kan. Tetapi yang dekat Hulu Yam tu biasalah berat. Kita sebab motor ni, banyak pakai motor ni, kita dapat rasa tau tempat ni orang kata keras ke tidak. Kadang-kadang kita lalu itu je lah. Bagi saya tak ada yang ekstrim tak ada lah. Bagi saya tak ada sampai orang kata melukakan saya. Sebab mungkin saya punya mindset saya, dia juga duduk tempat ni. So bila dia ada, kita tak seram lah. Kita macam okey, kau ada, jangan kacau aku. Balik, apa kata, ayat kursi. Benda-benda yang tu yang biasa yang kita tahu. Ayat kursi, baca 3 cool kan. Betul. So benda tu dia kadang-kadang dia nak kawan dengan kita. Dia tengok kita punya semangat ke tak, dia saja. Itu antaranya. Tetapi kalau anda cakap dengan saya cerita yang lagi seram, sepatutnya saya bawa isteri saya. Sebab isteri saya jenis yang boleh nampak. So isteri saya ni dia tahu. Dia tahu. Dia boleh rasa ke dia boleh nampak? Dia boleh rasa dan dia boleh nampak. Masa kecil-kecil lagi dia boleh nampak. Sekarang ni dia dapat rasa je, mungkin sebabkan orang kata saya ada sebelah dia rasa selamat. Itu salah satu je. Sebab mungkin ada orang dilahirkan begitu. Kan? Macam isteri saya dilahirkan begitu. So mungkin bila saya cakap ada ini semua ni kan, ini semua biasa ini semua orang kata dia saja nak kacau lah. Mungkin dia lebih ekstrim rasanya. Dia rasa. Tapi sekarang ni boleh menerima lah benda tu. Mungkin dulu dia terlampau takut dengan benda tu. Sebab tu yang mungkin benda tu ganggu dia kan. Dia lagi takut dia ganggu. Itu antaranya lah. Betul. Itu antaranya. Bagi saya benda tu bukan kata saya hebat. Saya tak hebat. Betul. Saya nak kata takut hantu tu tidak. Sebab mungkin saya tak dijamah dengan cerita-cerita hantu. Saya suka cerita komedi, cerita perang. So jenis orang yang suka tengok cerita hantu, kadang-kadang dia terlampaui dengan cerita tu. So dia dah meninggalkan Tuhan. Sedangkan Tuhan yang patut kita takut Tuhan. Itu saja. Itu yang saya lah. Tapi bila orang kau bercerita kau macam cerita agama pula. Tapi itu yang saya. Jenis saya, kalau saya lebih baik takut Tuhan daripada takut tu. Macam saya lah. Kalau cerita orang tak kata, orang kata kau ni poyo lah cakap ini, itulah saya. Kalau tidak takkanlah kau fikir saya boleh naik motor seorang-seorang balik daripada Hulu Yam, naik motor seorang-seorang.
Orang semua cakap, kau ni gila Wan. Gila apa, naik motor je. Duit tak ada, naik motor je lah. Daripada aku jalan kaki lagi gila. Cakap kan. Itu saja. Pukul berapa? Yang daripada Ulu Yam? 3 pagi. 3 pagi. Memang tak ada motor lah. Tak ada motor kereta. Orang memang dah tidur awak tu. Memang awak lalu, lampu belakang, lampu merah awak belakang tu, awak nampak sampai ujung. Maksudnya terlampau gelap tu, awak punya lampu merah tu boleh nampak sampai ujung. Tengok dekat side mirror lah. Side mirror tu. Aduh. So bila awak tengok, ada putih pula. Awak tak tahu je lah. Depan jauh lagi ni. Jalan je lah. Dan Uyam tu kan macam bukit kan. Lepas tu lalu laju bawah kan. Daripada Hulu Bendur tengah malam. Tengah malam saya balik, masa berlakon cerita Hani Minta Maaf. Hani Minta Maaf saya berlakon dekat Seminati. So akan lalu Hulu Bendur lah. Hulu Bendur juga keras. Tapi sebab dulu ada jalan Bukit Putus kan. Sekarang ni jalan straight pun keras juga. Dulu keras. Keras juga. Tapi tak ni dia tak ganggu teruk lah. Tak ganggu lah. Macam orang cakap kat Langat ni, kita biasa shooting kat Langat. Orang kata kat tempat Langat tu keras. Saya lalu itu rutin. Tapi kita tahulah benda tu tempat situ keras. Janganlah kita kata ni keras ni. Nanti kau kacau aku. Benda gitu yang buat tu. Kita tahu, ada kawan saya sampai tak nak lalu situ. Sampai dia sanggup lalu jalan jauh. Pusing naik masuk Kajang. Ya Allah. Sebabkan dia takut. Dia memang takut benda tu. So saya katakan dia, benda ni kita nasihat tak boleh sebab benda ni ditanam daripada kecil. So ditanam. Mungkin kepada ibu bapa selalu menakut-nakutkan anak dengan benda tu, menyebabkan dia orang lagi takut. Betul. So bila macam saya ni, mak saya takutkan saya tu lah. Jangan balik maghrib. Orang kata nanti hantu kopek simpan. Itu kan. Saya macam saya sekarang, saya keluar waktu maghrib pula. Sebab apa? Mak, mana hantu kopeknya? Bila tua kan, mencari hantu kopek pula kan. Masa muda-muda, masa kecil tu kan. Mak takut gambar tu. Kita tak takut pun. Kita suka hantu kopek tu mana? Kita tanya. Nak cari pula. Mencari pula kan. So macam saya bukan, family saya bukan ke arah orang kata misteri tu. Memang saya memang happy-go-lucky, orang jenis yang suka melawak kan. So sebab itulah saya tak menganggap saya tahu benda tu ada. Yang penting family saya tahu benda tu ada dan tahu apa keburukannya. Apa ini kalau kita macam kita tak basuh pinggan malam-malam ni, kata rezeki tak masuk. Benda-benda macam tu. Benda-benda itu jangan keluar, jangan buka azan, jangan buka pintu time orang kata maghrib. Nanti kalau ada anak kecil akan kena nak nampak. Sebab budak-budak kecil ni boleh nampak. So benda-benda macam tu kita jaga. So benda-benda macam tu kita jaga. So kalau awak kata pengalaman seram tu, untuk saya, untuk orang lain mungkin seram. Yang naik motor seorang, ada orang tumpang. Untuk saya benda tu menjadi rutin kot. Sebab saya jalan malam. So benda tu kita tahu. Ini ni ada benda ni. So nak buat macam mana? Awak bayangkan saya habis syuting malam pukul 12 malam daripada Iskandar Malaysia Studio. Saya balik KL, sampai KL pukul 5 pagi. Awak bayangkan saya naik motor saja. Saya tak takut hantu. Saya lebih takutkan orang naik kereta. Yalah. Sebab naik kereta dia potong main laju je. Sekarang orang ramai gila. Kita lagi tak nampak orang. Tak nampak orang. Itu yang kita risau lah. Daripada hantu. Kalau orang cakap saya kan jalan gelap je. Daripada itu dengan orang kata orang bawa gila ni, saya takut orang bawa gila. Lagi orang bawa gila. Itu dia antaranya. Bukan orang bawa gila, orang tu gila tu. Sekarang laju gila. Kadang-kadang kita boleh rasa. Kadang-kadang kalau yang kereta tu kita faham ni lori. Lori tu memang patutlah berlaku macam-macam tu kan. Ini sampai orang kata gajah pun terpelosok kat dalam. Awak bayangkan gajah tu masuk ke dalam. Yalah, bos. Kalau gajah tu kat depan kita faham. Dia masa laju tu. Betul. Laju tu. Betul. Kalau motor habis lah tu. Hancur. Sebab itulah ramai juga bila saya dah jadi pelakon utama macam Abang Pablo mereka marah saya, cakap kata kau boleh jangan naik motor sebab dia takut benda macam tu berlaku. Saya awak kena jaga diri awak. Saya kata saya ajar mana mau dengan Tuhan. So saya akan bawa berhati-hati. Kalau tiba masa tu saya accident, saya tak boleh buat apa saya kata, tapi apa yang saya boleh buat, saya berhati-hati lah. Sebab saya saya tak suka susah orang. Itu yang masalah saya ni. Kadang-kadang kita dah berhati-hati bang. Yeah, betul. Orang yang tak berhati-hati ni. Saya accident pun disebabkan benda tu. Saya pernah accident, baru saya ni lari ni. Masa tu dekat sungai, orang kata Rebana. Saya jalan bawa balik kampung, tiba-tiba ada orang U-turn. So sesedar saya kat tengah jalan, muka berdarah tu ni. Itu yang gigi saya sempit sikit tu. Waktu dia U-turn tu apa tak pasal? Dia tiba-tiba U-turn. Terus boom. Tak tahu padam, tak tahu kat tengah jalan. Saya. Sedar. Lepas tu sedar. Berdiri, sedar. Tengah jalan. Lah. Berdarah penuh ni.
Muka dah macam Triple H lah. Lepas tu saya cakap, oh ni langgar tadi kan, terlanggar. Awak ingat tak? Baru teringat. Alamak, yang benda pertama saya ingat apa? Petang ni aku kerja. Maksudnya kerja gym, shift petang, saya balik pagi. Kena accident tu. Lepas tu saya berhati-hati, bawa motor pun saya pergi hospital lah lepas tu. Pergi hospital, dia jahit. Lepas tu pergi tu, dia jahit. Lepas tu pergi apa tu? Pergi balai polis, kata nak buat kita insurans semua, report semua. Lepas tu dia pergi kat kedai, dia kata tunggu 6 bulan. Saya kata tak apalah, awak ikat pakai tali rapiah. Ikat pakai tali rapiah, saya punya orang kata lampu semua tu, saya balik hari tu juga. Dengan muka-muka berdarah ni. Saya balik. Lepas tu saya duduk rumah seminggu, saya tak bergerak. Memang makan bagi dia baik je. Lepas tu masa tu 2 bulan saya tak main gym. Tahun tu 2014. Okey. Itu accident. Banyak yang baru 2 tahun lepas saya accident naik motor kan. Naik motor hantar Panda masa tu. Masa tu masih lagi on kata ID Panda. Tiba-tiba kereta masuk, tak ada signal apa. Lepas tu jatuh. Yang first tu abang kena dia lari ke apa? Dia ada. Sebab dia ada. Dia ada. Dia orang Melayu kita. So dia minta maaf semua kan. Dia kata tak perasan. Orang kata semua. Saya kata tak apa, saya tak gaduh. Jadi saya jenis saya kan. Yalah. Jadi orang langgar saya macam mana? Jadi lah. Kadang benda ni kita tak minta. Tapi benda nak jadi kan. Tapi tengok sekarang ni, kalau awang perasan, bila jadi macam ni, mak-mak motor lah, especially mak-mak motor, diorang akan hentamnya orang tu bawa keluar satu kali. Itu bahaya tu. Dia tak faham benda ini berlaku bersebab. Apa sebabnya kan. Kadang-kadang benda ni berlaku sebab Tuhan suruh kita lagi berhati-hati. Kita tak boleh nak marah-marah orang, melainkan benda itu sebelum berlaku. Betul. Maksud saya, kalau sebelum berlaku, kereta tu buat hal, kau nak maki, dia maki. Maksudnya kereta dia tiba-tiba masuk tanpa signal. Kita bawa motor tak berlaku. Tak kena. Awak boleh nak maki dia. Kalau kena ni tak mati aku. Tak apa. Tapi kalau dah kena tak boleh buat apa. Betul. Dah terjadi. Kan? Itu yang saya buat tu. Kadang-kadang bila orang tiba-tiba masuk, kadang-kadang biasalah awak tengok traffic light tiba-tiba kereta masuk, saya akan maki. Betul. Saya akan maki. Cakap, abang ada lesen ke tak ada lesen? Kadang-kadang adalah, orang kata tak adalah mencarut. Tapi saya akan cakap macam tu lah. Awak ada lesen tak ada lesen? Paling kuat lah. Macam itu hari, yang bestnya, dia main masuk je. Saya macam ni, dia main masuk macam ni. Saya kata, lepas tu kau apa hal nak kata, jumpa depan, dia kata. Saya kata, jom lah, jumpa depan. Saya tunggu depan. Saya masuk, jalan kat sini. Dia belah sini. Aduh. Tapi dia bawa laju. Dia bawa laju. Dia kata, memang kereta besar. Kadang-kadang orang ada kereta belum tentu tak pandai buat kereta. Betul. Kadang-kadang. Sebab apa? Kadang-kadang awak tak faham, bila kita masuk tanpa signal ni, menyusahkan ramai orang. Betul. Itu masalahnya. Macam motor pun kadang, kalau kita bawa motor ni pun, janganlah bawa macam orang gila. Bawa macam standard. Sebab tu sekarang ni saya tak main lain tepi lah. Saya akan pergi tengah sikit. Sebab bila awak main lain tepi, orang akan himpit awak. Kalau awak pakai lane tengah, maksudnya bukan sekarang ni 3 lane kan. 3 lane betul. Lane yang nombor 1 tu, dia ada lane tepi. Betul. Jangan tepi ni, masuk tengah. Ke tengah sikit, ke dalam sikit. Sebab bila orang tahu awak ada motor kat situ. Tapi kalau awak ke tepi, biasa dia orang akan himpit bro. Itu pengalaman saya naik motor. Yang macam baru ni yang dekat Subang yang laki bini kena dengan Navara tu. Tengok benda-benda situ kan. Sekarang ni tu lah, bawa macam mana pun bahaya. Right? So antara tempat yang paling banyak ada kematian jalan raya. So hari-hari kita benda tu. So selepas kencing manis, itulah dia. Selepas kencing manis itulah dia kan. Dia ada satu topik tu. Topik antara abang tarik fit kita dengan abang, dia bergaduh kan. Seorang real food, seorang supplement. Dia bergaduh pasal tu. Jadi bila dia bergaduh, tarik fit ni terlampau tegas. Terlampau cakap benda ni tak bagus. Kau yang beli ni semuanya kurang pandai. Dia kan orang Arab kan. Yang orang yang token supplement cakap apa? Token supplement cakap dia apa ni? Cakap apa? Cakap kau tu pendatang semua. Benda-benda macam tu pula. Benda-benda situ. So pendekatan yang tarik fit tu betul. Bahawa makan supplement ni tak menjamin pun badan tu betul. Cantik. Kadang-kadang. Tetapi orang kata apa? Tetapi cara dia pun tegas sangat.
Aku nak kasih ban semua orang yang jual supplement. Salah lah. Betul. Itu rezeki orang. Betul. Biar dia explain apa yang bagus dia. Kita main hujah. Betul. Kalau saya main badan terus. Saya tak pakai supplement, ni badan saya. Betul. So anda nak lawan hujah saya. Saya pernah jadi Mr. Malaysia. So dia tak boleh jawab. So orang yang pernah guna supplement tu, adakah dia jadi Mr. Malaysia? 33 juta orang kat Malaysia, saya orang paling badan cantik kat Malaysia tu. Time tu. Sekarang ni tak ada cantik, tapi masih lagi bila orang kata, bila berlakon tu orang tengok, wow, macam tu lah. So bagi saya pergaduhan tu, diorang tak ada kelapangan dada untuk menerima pendapat. Pendapat orang lain. Pendapat orang lain tu. Betul. Pendapat orang lain tu penting, sebab daripada pendapat tu kita boleh tahu tu orang tu ke arah mana. Macam saya dari segi agama, segi sunnah ke apa tu, saya dengar pendapat tu. So pendapat awak tu betul ke tak? So kita tengok sebagai seorang insan yang, sebab tu lah Tuhan bagi kita akal. Kalau kita ada akal, kita boleh fikir. Umpama sekarang ni bila makanan, sebab benda tu saya dah cuba kat badan saya. Okay, untuk orang yang betul-betul nak jadi badan, awak kena buat macam ni. Awak buat macam ni, garanti jadi badan. Tetapi kalau awak buat benda lain, boleh. Tetapi garanti tak? Saya tak pasti. Kalau ikut cara saya, garanti jadi. Kalau ikut cara awak, tapi kena jaga lah. Jaga makan. Sebab tu saya timbang semua makanan. Apa timbang? Timbang sebab skill. So kalau saya nak gemukkan badan, saya nak besarkan badan, nak sizekan badan, saya akan makan 550 gram beras. Jadi dah masak lebih kurang 1.2 kilo lah. Ayam 1 kilo telur 4 biji. Tetapi kalau saya diet, saya tukar sikit je. Nasi jadi 255 gram. Ayam sekilo telur 4 biji. So nasi dikurangkan. Satu hari tu maksudnya daripada pagi 250 tu. 250 yang diet dia. 255 gram tu masak kan, dikembang kan. Bagi aku pada 4 kali makan. So pagi makan satu bahagian, petang bahagian. Okay. Kenapa saya makan 5 kali? Sebab 5 kali perut saya paling selesa. Sebab saya makan banyak. Saya boleh je makan 2 kali. Tapi makanan yang sama. Jadi saya kena makan 250 gram tu bagi 2. Ayam 500 gram, dia sekali makan banyak lah. Boleh juga. Intermittent fasting pun okey, semua okey. Ada orang jualkan diet omat. Diet omat ni dia cepat menurunkan lemak badan, tapi dia akan turun anda punya masa juga. So bila diorang tak tahu insulin ni mat kerja. Insulin ni first dia mengawal darah. Second dia akan bawa nutrisi badan awak tu ke dalam otot dan organ-organ. Kalau insulin tak ada, macam mana nak badan nak sihat? So sebab itulah saya tak suka orang gunakan diet yang tak ada nasi, tak ada karbohidrat ni. Dia kena ada. Sebab ramai yang kata tak boleh, tak payah. Kalau nak sebab diet dia tak buat kat badan. Bila dia buat pun dia tahu. Dia kena ada pengalaman. Dia ada try and error. So kalau anda rasa macam saya gula dalam darah 4. Darah tinggi 120, bawah 80. Semua okey. Tapi kalau saya nak makan, saya makan macam mana saya cerita awak tadi. Semua naik. Saya ni manusia normal. Yalah, betul lah. Kalau awak kata, bang, saya nak belanja bawang tinchan naik. Okey, boleh, tak ada masalah. Nak bawa mombang 20 keping 20 keping 2 keping saya tak makan. Yelah, 20 keping kari kambing. Mesti itu saya makan. Saya jenis macam tu. InsyaAllah boleh lepas ni. Saya memang macam tu. Macam awak kata nak ni, hari ni. Sebab awak kata, saya hormat awak sebab awak panggil saya. Awak macam awak kenal saya. Awak suka saya. Awak sanggup panggil saya. Seranggup panggil saya yang tak ada apa-apa ni. Untuk borak dengan awak. So awak kira awak belanja saya makan tu. Awak kata pedas, mungkin awak nak kenakan saya. Tapi awak tahu lidah saya pedas. Awak pun rasa pedas kan. Betul, kan awak rasa apa? Rugilah makanan dia. Macam tu lah kita diet bro. Patutnya macam, alamak, patutnya pedas sikit lagi. Dia kalau macam kita diet, awak kena pastikan satu kali awak makan tu, makan yang puas. So sekarang ni, hari ni saya makan dengan awak, makan tadi tu, tak puas. So macam, rugi lah, aku dah diet ni, makan benda tak best ni. Faham tak? Betul. Sebab tu lah saya diet. Bukannya saya nak sentiasa badan cantik. Bukan. Saya nak sihat. Bonus dia akan dapat badan cantik. So saya nak sihat, saya jaga makan. Macam 2 minggu sekali saya makan. 2 minggu sekali saya makan. Ini pun saya terpaksa open diet. Disebabkan 2 hari lepas saya ada wrestling. Malam tu lapar sangat. Sebab kita orang nak buka ring semua kan. Orang kata tolong pasang ring kan. Penat dengan ada orang kata event yang kita orang wrestling lagi. So balik tu makan ni. Makan spaghetti, ada orang bagi spaghetti yang kata dengan meatball. Saya makan sekali 5 pinggan. So puas hati. Spaghetti dia sedap. Nasi lemak sampai 4 bungkus. Sedap. Besoknya pula
yang Don Phoenix Diana punya akad kahwin. So makan dekat tempat kahwin, sedap lagi. So sedap lagi. Semalam saya makan lagi. So hari ni saya start balik. Awak ajar saya makan mubang pula. Makan mubang. Alamak, yang ni macam kurang sikit. Dia tak puas kat sini. Tapi yang semalam ni dah puas. Dah makan apam balik semalam kan. So semalam dah puas. So semalam tak silap saya, awak ada masuk live saya masa saya makan apam balik. Ada apam balik. Itu saya makan apam balik abang tu punya dark chocolate. Sedap. Puas hati lah. So saya puas semalam makan. So dark chocolate dark chocolate tak macam dia ada chocolate rice biasa. Lepas tu dia buat dark chocolate lain daripada lain lepas tu dia rasa macam pekat. Dia dark chocolate ni dia pahit sikit Yelah, bila kena apa balik sedap so berbaloi lah cheat meal tu. So hari ni saya diet balik, tapi saya tak tahu awak nak saja saya makan. So bagi saya benda tu, makanan tu adalah makanan yang tak efek langsung kat saya kan. So saya begitulah. Tu banyak lagi tu. Saya rasa awak dengan saya ni baru dapat 1/10 tu perceritaan. Betul. So banyak lagi sebenarnya pengalaman yang saya boleh cerita dengan awak kan. So saya ni pengalaman saya podcast lah. Saya dah tiga kali dah orang panggil podcast So saya dapati memang dia tak cukup sejam sebab dia dah start cerita dengan saya. Banyak cerita abang ni. So saya, kalau awak nak explore satu-satu kan, masa jadi panda saya buat apa, macam mana orang kata apa, masa saya jadi panda punya kisah. Kisah jadi panda tu lagi best. Yang best jadi saya sekarang ni saya tengok. Cuba cerita sikit bang. Yang best masih record lagi tu. Yang best yang jadi saya ni sekarang. Nanti saya cut. Ada time kita jadi artis. Artis ini kita di orang kata diangkat. Seperti raja. Saya nak minum kopi terus buat. Saya nak minum ni terus buat. Terus sampai Terus sampai. Tapi ada time kita jadi kru ni kita dah orang kata apa, kena kerja je. Tak habis kerja tak boleh balik. So kita memang dikerah habis-habisan. So kita punya, orang kata, saya pernah rasa jadi artis, saya pernah jadi superstar, saya pernah jadi orang biasa. Masa jadi wrestler. Wrestler dekat tempat saya Impact Wrestling, saya rasa saya macam biasa. Tetapi setelah saya pergi Borneo bersama Pak Musadik kita, Box Tomai, dia promoter yang bawa kami ke sana, dia buat saya rasa macam superstar. So saya rasa saya tak perlu pergi WWE. Saya kat sini saja saya sudah popular. Dekat Sabah dan Sarawak lah. Lain macam bro, punya vibe. Datang saja, pijak saja. Awak bayangkan pergi Kuching, sampai Kuching immigration tahan. Kenapa nak tahan? Nak tangkap gambar. Abang dia wrestler kan. Dia tahu saya wrestler. Dia tahu Bayangkan dia orang punya, orang kata apa, marketing tu. So saya jadi star kat sana. So saya pergi kat Sarawak ni. Saya seronok Sarawak kalau panggil saya mesti kena datang. Terutama lagi orang presiden kata Muay Thai Sarawak, Haji Jumaat, sangat baik lah bro. Dia memang suka tengok wrestling. Dia orang kata presiden Muay Thai. Dia kalau boleh nak jadikan orang-orang Muay Thai ni ada karakter. So bila dia buat, orang kata apa, bila nak fight tu bukan sekadar fight, dia kena bawa watak macam Jojo, macam Miki Razali. Bila nak masuk, orang suka tengok benda tu. Malaysia terkenal dengan entertainment. Dia orang nak entertainment. So kalau kita masuk jalan macam ni, orang tak nak benda tu. Orang nak kalau boleh kita ada macam watak. Dan saya pergi tempat, orang kata Muay Thai ni, kebanyakan orang Muay Thai pakai lagu wrestling. Kat situ kita tahu dia orang sebenarnya minat wrestling. Sebab tu bila kita buat, dia orang tahu benda ni berlaku, dia orang tahu benda ni performing. Tapi bila dia orang tengok, dia orang enjoy. Sebab dia orang tahu ini benda susah nak buat. Nak lawan, nak berlakon, nak berdrama susah. Betul? Nak satu masa yang 10 minit itu nak bagi orang ingat nak buat. Yang dia orang jealous dengan saya apa tahu? Abang ni bukan fight pun, wrestling saja, tetapi popular mengalahkan superstar. Sebab saya layan semua orang. Awak boleh tengok video TikTok saya tangkap gambar. Kalau dekat Pulau Pinang itu saya tangkap gambar dengan 700 orang. Saya kira sesuatu. Saya nak tahu. Saya ni very numbers. Kalau orang cakap saya, abang ni numbers punya orang. Abang suka nombor. Abang suka nombor, maksudnya abang kira. Kenapa? Orang kata kita bertasbih 33 kali. Benda tu semua abang fikir. Meski ada khasiat dia. Macam tu juga nombor pada kalori intake tu. Itulah macam tu. Lepas tu pasal abang jadi panda pula. Masa jadi panda, kita memang dipandang serendah-rendahnya.
Serendah dia. Masa kita pergi Panda ni, kita orang kata apa, hantar makanan kat doktor. Saya ingat lagi masa tu. Saya hantar makanan dulu, saya telefon tak angkat. Telefon tak angkat, dia turun kan. Dekat hospital ke? Dekat hospital. Okey. Hospital kerajaan lah. Dia tak pandang pun saya. Dia tak pandang. Tadi saya call kenapa tak angkat? Dia buat macam tu je. Okay? Lelaki perempuan? Perempuan. Lepas tu, orang kata dia bayar. Dia bayar macam tu je. Saya bagi Saya bagi baki. Kira je dia terus belah. Lepas tu dia call saya. Dia kata, "Oi Panda, you bagi I punya baki tak cukup. You nak ambil duit I ke?" Tadi saya suruh awak kira. Berapa ringgit tak cukup? Awak bagi saya RM10. Sepatutnya baki awak bagi saya berapa ringgit lah. Dia macam ni. Sepatutnya baki dia RM20. Saya bagi kata 10 sepatutnya RM30. Saya bagi dia RM20. Maksudnya saya tinggal RM10. Tadi suruh awak kira. Nak saya pusing balik. Dia marah saya. Dia kata nanti saya report. Nak report lah cik. Sebab tadi saya suruh awak kira. Betul. Saya kalau boleh video. Sekarang ni semua kena video bro. Betul. Dulu tak ada video kan. Pop ambil. Saya bagi dia. Okay. Saya bagi dia. Yang bestnya, time saya berlakon saya jumpa dia. Masa saya berlakon saya jumpa dia. Abang berlakon ke? Jadi baik pula. Masa saya Panda dia memang tak pandang. Masa je pelakon tak nampak apa. Awak tak tahu ke itu hari yang saya hantar tu itu saya. Tak baik kan buat orang macam tu. Lepas tu saya tak layan dia. Rupanya dia baru tahu saya ni berlakon. Dia buat macam part time buat berlakon tu. So kat situ kena nampak orang pandang itu. Lepas tu macam ada jenis orang kata vendor-vendor, kadang-kadang ada yang kurang ajar. Kadang-kadang ada orang kerja yang tak ikhlas. Bermaksud sekarang ni kita kerja, kalau kita kerja Panda, sebagai Panda kita nak tahu berapa lama masakan itu diperlukan untuk hantar barang. Sebab kita based on orang kata hantaran. So kita tanya akak berapa lama lagi ayam ni? Berapa lama ayam ni masak? Tak boleh tunggu. Tak payah nak ambil. Apa yang bodoh sangat? Cakap kita macam tu. Aduh, bayangkan. Tak tahu lah dia tak respect. So saya kata, saya tanya baik-baik kan. Akak jawab gini. Akak nak saya jawab macam hantu ke nak jawab macam orang? Kau apa nak gaduh kau? Saya jerit kat situ. Saya jerit itu semua staff kat situ takut, dan lepas tu semua staff kat situ baik dengan saya. Sebab dia tahu saya ni sangat baik orang ni. Saya cakap lemah lembut. Tapi kalau orang kasar dengan saya saya tanya baik-baik. Saya kata berapa lama nak siap ni? Sebab sekarang ni ada orang menunggu. Dia orang yang masalah sekarang orang jadi pandai, jadi orang tengah. Yang customer akan tanya Panda, asal lama sangat? Betul. Yang Panda kena tanya ni. Betul. Tanya baik-baik. Macam tu. So sekarang ni diorang tak faham kerja Panda ni. Kerja Panda ni angkat barang, hantar. Dia tak ada kena mengena dengan nak check semua tu. Yang check semua restoran. Betul. Ini dia suruh kita check. Abang tak cukup sos, kena tambah sos Abang nak kurangkan ni kita pula yang kena. Kita pula kena. Banyak lagi dik. Ada satu kisah tu. Masa tu saya ambil ada kopi Starbucks. Kopi dekat orang kata Ampang Point masa tu. Saya kata dengan dia sebab dia punya harga tu mahal. So saya tahu satu ni nak kena hantar jauh, satu ni dekat. So tapi dia kena pusing balik lah. Saya cakap ni barang cukup tak? Saya nampak tak cukup. Cukup bang. Cukup betul bang. Tolong check ni. Betul cukup. Dia kata. Dia macam saya ni. Okey, saya ikut cakap awak saya hantar. Bila saya hantar dekat orang tu, bang, air tak cukup bang. Saya pusing balik. Assalamualaikum. Tadi saya ambil ni, awak kata cukup, sekarang tak cukup. Saya mengamuk kat situ. Kenapa awak nak mengamuk pula? Hai, tadi awak cakap cukup. Ni tak cukup ni. Sekarang awak cakap dengan customer. Cakap dengan customer tak cukup. Tadi dia dah buka depan saya semua. Minta maaf bang, dia bagi saya RM10. Duit hantar. Okey, abang belah sekarang. Okey, tak apa belah. Lepas tu saya dapat surat warning mengatakan saya kurang ajar dengan vendor. Ya Allah. Saya balik yang kena. Orang so, tengah kalau anda nak jadi food panda, nak jadi delivery, hati kena kental bro. Anda kena sentiasa senyum. Jangan ikutkan hati. Hantar tu jangan laju. Sebab rezeki tu Allah dah tulis kat kita. Setengah orang ni nak kejar trip sangat. Kejar trip sampai accident, sampai penat. Buat kerja yang anda mampu. Betul. Nasihat saya buat kerja 11 sampai pukul 3. Itu pagi petang. Malam 6 sampai 9 cukup. Kalau betul-betul nak buat duit. Sebab awal daripada tu biasanya tak ada sangat. Itu pengalaman saya lah. Yang banyak saya buat Panda ni. Saya buat Panda ni kadang-kadang masyur. Boleh sampai 9,000, boleh sampai 8,000 sebulan. Betul.
Tapi kena kuat lah. PKP tu memang PKP tu awak bayangkan saya gaji RM1,000 je. Tetapi bila saya PKP tu first time saya dapat gaji orang kata RM4,000 sebulan. Dengan kerja hantar makanan. Itu bersih ke dah tolak? Belum tolak lah? Dah bersih lah. Bersih tu? Dah bersih. So banyak je. Awak bayangkan masa tu satu trip RM7. Satu trip RM7. Orang kata saya satu hari tu boleh dapat dalam 40 trip. Maintain hari-hari. Waktu 80? Waktu 80. Maintain hari-hari. Tak cuti masa tu. Nak cuti nak pergi mana? PKP. Sebut tempat tengah ke? Kalau kita cuti, rasa macam boring je di rumah. Tapi itu bukan life. Itu bukan life. Maksudnya cari duit banyak-banyak pun tak guna. Betul. Kau bukan life ni. Kau asyik cari duit je. Kerja kepala cari duit je. Waktu solat, pergi solat betul cari duit. So kepala tu je. So dah lepas dibuka tu, gaji tu tak sebanyak tu lah. Tapi selesa hidup. Sebabnya tu lepas tu start dapat berlakon. Yang sekarang ni dah tak betul-betul berlakon. So alhamdulillah rezeki kat situ. Tapi itulah antara-antaranya bila awak jadi Foodpanda rider ataupun jadi Grab ni, masa tu akan dipijak. Awak kena kawal siapa awak. Kat situ awak nak tahu awak ni pemarah tak. Saya mula masuk masa bulan tahun pertama kan. Asyik mengamuk je. Lambat sikit mengamuk. Kan? Tapi hari kedua, tahun kedua ni tengok orang mengamuk kan, senyum kan. Bro, rezeki tak. Sebab ada hari yang saya betul-betul kejar trip. Tak dapat. Ada hari kita santai bawa. Masuk je. Tak pernah tak masuk. Ada hari kita kejar ni. Aku hari ni nak 50 order. Tak dapat. Tetapi kalau ada hari tu kita hari ni 10 order cukup lah kan. Time tu lah 30 order, 40 order kan. Dia memang rezeki lah. Tak percaya, tak ada masalah. Kalau awak percaya Allah, awak percaya betul. Betul bro. Itu sebab kerja-kerja panda ni memang kena serah. Yang masalah sekarang, orang kerja-kerja panda ni orang yang cari duit instant. Ini yang bahaya. Sebab orang cari duit instant, dia nak cepat. Bila nak cepat, dia terlampau agresif. Dia akan menyebabkan diri dia penat lah. Itu yang ada accident semua tu. Sebab dia tak percaya. Dia kena buat rutin dia benda ni. Macam mana kita buat badan, macam tu kena buat panda. Ataupun buat Grab. Maksudnya dia kena ada waktu yang sesuai. Kita kena mula first week kita kena try kerja pagi apa jadi. So kerja panda ni bagi saya dia jangan lebih satu session tu jangan lebih 3 jam. 3 jam ni adalah time awak betul-betul perform. 5 jam awak penat tau. Letih. Awak kena 3 jam. 3 jam perform, lepas tu rehat petang 3 jam. Ataupun 4 jam, maksimum 4 jam lah. Sebab lebih daripada tu awak akan penat. Dan awak tak perform. Awak bukan manusia lah. Awak just nak cari duit. Macam saya masa masa saya panda yang tu, saya kurang berlakon. Saya pergi gym, boleh pergi gym lagi. Lepas tu pergi panda lagi. So hari tu memang full, pack. Pergi gym, pergi panda. So saya kalau prinsip hidup saya, kalau kita buka mata kita akan pastikan kita punya hidup tu ada aktiviti. Kita jangan tengok Netflix je. Nanti kita rasa blur. Betul. Hidup kita macam bila lagi nak mati ni. Macam tu. Tapi kalau macam saya ni, okey hari ni besok ada hal lain. Besok ada hal lain. Lusa ada hal. Macam awak tengok saya punya orang kata jadual pun ni apa ni pack ni. Pack ni. So itu saya punya tu. Tu hari cuti saya nak pergi mana? Saya tak tahu lah. Kadang-kadang kita plan kita tak bagus. Alah saya cuti kat rumah je. Tengok keadaan. Betul. Kadang-kadang kita okey hari cuti ni aku nak bawa isteri aku pergi makan. So bawa. So bila hari cuti pula duduk letih. Duduk rumah je. Saya lah yang buat kat rumah je lah. Abang bagi duit, pergi makan sendiri. Kadang-kadang yang bestnya saya masak untuk bini saya sekali. Betul. So bini saya yang bestnya bila saya tahu diet punya darah ni. Bini saya dia suka makan dia ni suka makan macam-macam. Tapi badan dia darah AB. So darah AB sesuai makan kambing. So bila dia tukar makan kambing hari-hari, badan dia lagi sihat. Dia tak ada sakit, kata sesak nafas. Dulu dia sesak nafas sebab dia makan salah. So dia tukar makan saja dia boleh suka. Sebab semuanya maksudnya boleh makan bro. So bila awak salah makan, awak punya salur darah makin sempit. Yang semakin sempit tu menyebabkan banyak makan, badan akan jadi penyakit. Sebab apa? Salur darah anda ada masalah. So anda akan menyebabkan imunisasi sistem badan anda tak cantik. So jantung anda tak boleh pump darah ke seluruh organ. So itu permulaan start masalah. Macam kereta lah. Kereta dia bermula masalah, first masalah dia akan berebak. Macam tu lah badan. Dia akan berangkai.
Bila dah start kencing manis, dia akan start darah tinggi sebab insulin dah kawal. Tak best. Lepas tu dah start darah tinggi, dia darah dah laju, dia akan jadikan serangan jantung. Simple. Dia dah tahu benda tu, dia tahu konsep senang. Bila orang tak tahu konsep ni bang, saya makan suplemen ni bang. Soalan saya, apa suplemen tu, apa function, dalam tu ada apa? Awak kena tahu. So dalam tu ada unsur-unsur diuretik tak? Ada unsur-unsur ambil air dalam badan tak? Ada unsur-unsur lipo tak? Unsur-unsur lipo ni maksudnya bila anda makan tu, anda akan keluar minyak balik lah. Maksudnya dia mengeluarkan benda yang dalam tu, dia macam julap. Okay. Detox. Maksudnya dia akan clear perut. So bila awak nak tahu, kalau awak sakit perut biasa, kena orang kata keracunan makanan, awak akan hilang 6 kilo kan. Sebab tahi dalam perut tu 6 kilo. So 6 kilo akan hilang dulu. Sebab tahi tu dah habis flush sampai keluar air dia kan. So berat awak bila timbang hilang 6 kilo. Sebab apa? Hakikatnya kat perut kita ada 6 kilo lagi bahan buangan. So kalau kita orang biasa, kalau kita makan detox, kita rasa kurus cepat. Bukan kurus cepat, dah tahi keluar. Semua keluar dah. Unsur diuretik, unsur yang selalu kencing. So macam asparagus ni kalau kita makan, kita akan selalu kencing. Asparagus dia ada unsur-unsur buang air. So bila kita buang air, kita rasa kurus, tapi sebenarnya tak. Bila kita buang air, badan kita semakin kurang air, badan kita akan mudah orang kata 70% badan kita ni ada air. So air tu kena ngam-ngam, dia tak boleh kurang. Dia tak boleh lebih ke? Dia kena ngam-ngam. Ngam-ngam maksudnya bila awak kencing tu warna kuning cair. Dia tak boleh pekat, dia tak boleh jenih. Kalau jenih tu maknanya terlebih air. Simple. Terlebih air walaupun minum air manis. Air manis kalau awak kencing, dia takkan putih. So dia mesti kuning teruk. Sebab apa? Dia akan bagi awak punya buah pinggang proses. Betul. Itu antaranya. Banyak kita buat ni. Itu dia. Kan, tengok sekejap. Okey. Abang lepas ni nak ke mana? Lepas ni saya balik lah. Saya apa-apa dah habis tu, saya balik tengok isteri saya okey ke tak, nak jalan-jalan ke tak. Sebab hari saya cuti cuti kan. Besok ada syuting kan? Besok ada syuting lah. Dekat mana? Besok kat Puncak Alam. Puncak Alam. Tengok kerja kita. Sebab benda yang syuting ni saya punya tambahan. Maksudnya tambahan tu, maksudnya yang ni saya buat start. Yang role punya, yang dah dibayar, yang kata kontrak punya, yang betul-betul kita pakai agreement punya, 14 bulan, 16 bulan. Yang ni memang gaji dah dapat lah. Kata dah dapat, kata fix lah. 16, 19, 21, 23, 24, 25. Itu yang fix lah. Dengan 17, ini cerita Padang. Yang tadi tu cerita Breakup Brothers. Cerita Padang? Nama cerita Mikael. Saya watak Padang. 25, 26, 7, 8, 9. Itu. Dia cerita Mikael, watak Padang. Dia cerita ni macam Majika ke macam mana? Cerita ni cerita hantu. Cerita hantu. Cerita macam-macam. Orang kata apa? Orang kata alam mistik dia. Dia nak tengoklah. Hero dia Remy Ishak. Hero Remy Ishak. Dia ada juga Syah Amin. Ada juga ramai pelakon yang ada kat situ. Semua baik-baik je. Semua orang kata banyak dia orang training tu. Yang abang dengan Pablo tu? Pablo tu cerita Breakup Brothers. Tu cerita Hong Kong. Cerita Hong Kong dua je orang kata Malaysia yang berlakon, yang berlakon utama lah. Itu saya dengan Pablo. Yang lain ada lelaki lebih extra semua Malaysia. Dengan star-star kita orang Malaysia. Tapi yang watak besar lah. Yang lain semua sini. Yang lain semua sini. Dia syuting kat sini Syuting kat sini. Dia ada dah 3 Breakup Brothers. Nanti awak boleh check kat dalam Breakout Brothers. 1, 2, 3 dah ada. Sekarang ni yang keempat. Tiga-tiga abang. Tiga lain. Yang pertama penjara Thailand. Yang kedua penjara Macau. Ketiga penjara apa saya tak ingat. Yang keempat kat penjara Malaysia. Kononnya lah. So diorang dia asyik buat salah je kan. Dia macam benda tu berjaya kat sana agaknya. Okay, faham. So yang Breakup Brothers tu dah keluar ke belum? Belum. Dia tengah syuting kan? Tengah syuting nak keluar kot. Yalah, betul lah. Mana tahu sebab kan diorang main macam episod kan kadang-kadang. Dia bukan episod, dia movie. Movie. Coba tengah cek dia Breakup Brothers tapi Cina Cantonese. Saya pun ada download Cantonese orang tu. Saka. So Saka tu kena makan kan. Gohu Chonggun. Chonggun ni maksudnya dia orang bagi tahu dia orang bagi tahu lah. Boleh tak sebut ni? Boleh. Director dia Cina lah.
Tapi Cina Hong Kong ni dia cakap orang putih clear. Dia cakap orang putih macam orang putih betul. Yalah, kita boleh faham senang dia yang Cina betul-betul, tanah Cina tu. Saya berlaku cerita The Contender tak boleh cakap Melayu langsung. Tak boleh cakap orang putih langsung. Dia memang Cina. Ayam mitik lah. Kita tengok dia punya mulut nak macam mana. Ayam mitik lah. Ayam mitik lah. Tapi itulah pengalaman saya. Saya banyak berlakon cerita luar negara. Antaranya cerita Strike Back. Strike Back ni cerita orang kata British. Keluar kat HBO Max. Marvel Thunderbolt pun ada. Marvel Thunderbolt sebagai stuntman je. Stuntman masa letupan yang berlaku kat Malaysia tu. Saya ada kat situ. Lepas tu cerita Cina Impossible 3. Banyak cerita Cina yang Impossible 3 ada cerita The Hidden Dragon ada. Banyak cerita juga, Cina. Sebab orang Cina suka saya punya package. Muka jahat. Muka garang. Badan sadar. Benda tu dia suka. Tambahan kalau ada six-pack ni dia orang macam suka sangat lah. Seronok sangat lah tengok. Seronok sangat lah. Okey, bagi dia orang tu. Jom bang. Kita makan pula. Tadi kita makan mie ni kita makan tengah hari. Dah masuk lunch ni pukul 2. Boleh okey. Terima kasih sebab berkongsi dengan saya macam-macam. Saya tak set pun bang. Cuba tengok berapa. Lebih kurang 1.20. Kita start tadi 12.10. 12.10 sekejap sejam. Sejam 10. Saya kata tak boleh sejam saya. Okey. Terima kasih kepada abang Azwan Serigala. Saya pun macam tertanya kenapa Serigala kan. Jadi saya pun dah tahu. So korang yang mana tak tahu tu, korang boleh tengok video ni sampai habis. Dan korang jangan lupa support Abang Azwan dekat TikTok. Okay, TikTok dia pun sama, nama Azwan Serigala bang. Serigala. Okay, semua media sosial saya sama. Semua media sosial abang semua sama. So korang follow dan juga support abang. InsyaAllah korang nak, kalau korang nak tahu apa orang kata rutin makanan harian ataupun ada soalan-soalan yang menarik nak tanya dekat abang, boleh terus ke TikTok sebab abang live 3 hari 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau abang tak berlakon lah. Kalau abang berlakon tak ada tu. Yang benda abang wajib buat selepas subuh pukul 7 pagi abang akan masak. Okay. Itu masak meal lah. Pukul 9 abang pergi gym. Tapi ada hari abang gym, ada hari abang tak gym. So hari abang tak gym abang akan bercerita pasal badan lagi lah. Pukul 9 malam abang akan buat live tanya and question and answer pasal kesihatan. Dan apa-apa topik apa-apa topik. So korang ingat tau, follow dulu abang. InsyaAllah. Okay bang. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Jangan lupa follow, subscribe dan juga like. Komen jangan lupa. Podcast. Assalamualaikum.